Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menghadiri sini. Terima kasih kepada pihak media, rakan-rakan kita peminat. Sebenarnya ini adalah satu konsep yang saya impikan daripada zaman dulu masa saya sekolah. So memang saya berlatar belakangkan lagu-lagu daripada Slam dan Aziz masa zaman bercerita dulu. Okay, so kerana saya jumpa Abang Syah, so saya tanya Abang Syah, ada tak idea untuk mengembalikan memori zaman-zaman saya. So saya lahir tahun 79. So rasa ada kalangan-kalangan yang memang berusaha dengan lagu-lagu Slam dan Aziz. So yang lebih itu saya serahkan kepada Abang Syah. Wah, macam itu je bang. Macam itu je Musa Tapi kalau betul-betul minat, cuba belanja sikit lagu Aziz atau Asik. Boleh? Lagu biasa masa saya bawa mak saya, tu lagu Oh Ibu lah. Sikit lah, sikit. Oh Ibu. Waktu lagu Slam, izinkan aku titiskan. Oi, terima kasih untuk Cik Musa guys, selaku penganjur kita daripada Republic Maumah Records. Untuk itu, kita sekarang nak persilakan kali ini Syah Nizam pula, selaku penganjur juga dari SS Karya Ventures, iaitu Syah Slam, untuk memberikan ucapannya. Silakan Abang Syah. Baik, sebelum itu Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang hadir. Saya masih tak terlambat nak ucapkan selamat Hari Raya Zazatul daripada kami Slam dan Aziz. Ucapan daripada pihak Aziz. Okey, idea ni saya rasa kebetulan dia macam satu apa dipanggil, sebab impian saya nak menyatukan band ni Slam dan Aziz untuk dalam satu pentas. Dah lama sebenarnya, tapi bila Cik Musa datang kepada saya, dia cakap, bang, saya nak buat konsert. Dan saya tengok muka dia serius. Saya tengok dia memang betul serius nak buat. Saya bagi dia masa dalam tak lama, dalam seminggu dua. Kalau betul serius, dia kena tunjukkan komitmen. Jadi bila dia cakap okey, dia nak buat, dia cakap nak buat, dan kita terus buat plan lah macam mana nak buat. So Alhamdulillah, bukannya senang kita nak dapatkan komitmen daripada ahli-ahli Aziz dan Islam, sebab semua kita ketahui semua memang apa ni, sibuk dan masing-masing ada event sendiri kan, macam Allah semua Izzat Zamani, jadi semua Ujang Majai. Jadi saya rasa ini pun satu hadiah juga sebagai seorang pemuzik yang berkarya, masih berkarya bersama-sama dengan orang. Satu hadiah sebab masing-masing bersetuju untuk menjayakan konsep. Dan kita tak perlu sebenarnya tujuan konsep ni sebenarnya bagi Aziz dan Slam, kita dah tak ada apa-apa nak buktikan sebenarnya, sebab masing-masing dah ada track record yang boleh dikatakan Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang kita masih menjadi kekal dalam industri. Jadi dengan zaman dah bertukar dari segi media sosial dan semua, so Alhamdulillah kita masih relevan lagi lah. Jadi sebenarnya konsep ini sebenarnya kita nak bagikan sesuatu kepada peminat. Kita nak bagikan satu persembahan dengan sound yang baik, sound yang bagus, dan pengolahan yang bagus. Dan of course kita pada malam tu semua lagu hit, sebab kita tak boleh, sebab lagu bila kita dah bagi band dulu, lagu kita akan nyanyi sikit. Jadi bila lagu sikit tu, mana dia akan penuh dengan lagu hits kan? So itu je lah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Musa dan kepada rakan-rakan Slam dan Aziz di atas komitmen yang diorang tunjukkan sampai sekarang. Terima kasih banyak semua. Baik, tepukan sekali lagi untuk Syah Nizam Abdul Halim selaku pengarah juga penganjur kita SS Karya Ventures. Main gitar dia, penganjur dia, toket panggung pun dia. Baik, sekarang ini kita nak dengarkan sedikitlah ucapan. Kita mulakan dulu dengan ahli-ahli kumpulan Slam. Mungkin Abang Zamani boleh sedikit ucapan Abang Zamani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan media, semua yang hadir pada hari ini, rakan-rakan Aziz dan juga Slam, juga semua yang hadir. Kalau ada yang terlepas pandang, minta maaf. Jadi terima kasih kerana hadir.
untuk kali ini sebenarnya istimewanya konsep ni menggabungkan dua band yang pernah disertai oleh saudara Syah kan. Ya, itu sebenarnya special dia sebab MC dulu Syah pun pernah dan juga Slam. Jadi kami dengan orang kata apa, dengan gembira dan sukacita memang teruja untuk buat konsep ni. Harap-harap Exist dan Slam sama-sama dapat bagi kerjasama yang terbaik untuk konsep kita kali ini. Dan kerjasama daripada rakan-rakan media juga sangat kami berterima kasih. Harap-harap akan teruskan sampai ke hari konsep, insyaAllah. Terima kasih. Baik, semoga untuk Abang Zaman ni seterusnya. Abang Lili, mungkin harapannya bagaimana? Harapan ada nyanyi ke dia? Ya, Assalamualaikum semua, pada media dan kawan-kawan semua. Pada saya satu projek yang bagus untuk Slam dengan Exist, sebab dia bukan hanya untuk nak melaga-lagakan, tapi actually membina konsep muzik tu akan jadi lebih better untuk yang muda yang tak tahu Slam ni siapa, Exist ni siapa. So benda tu akan jadi satu eksperimen untuk diorang, so experience juga. So for me is benda ni sangat bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin. Terima kasih untuk Abang Lili. Seterusnya Abang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir. Selamat hari untuk konsert ni kira satu penghormatan lah kan, dapat bergabung dengan band Exist kan, Cik Alo, Izzat, Ujang dan Ajar. InsyaAllah kita akan buat show yang terbaik untuk konsert ni, InsyaAllah. Baik, terima kasih Abang Edi. Ini yang paling cool sikit Abang Man. Silakan Abang Man. Suara emas. Birthday boy. Kita nyanyi sama-sama happy birthday dekat Abang Man, boleh ke? Okay, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abang Man. Happy birthday to you. Tacik. Assalamualaikum, terima kasih kepada rakan media dan terima kasih kepada organizer dan organisasi yang sponsor. Saya harap minat enjoy lah. Thank you. Oh, nampak paling cool. Terima kasih Abang. Terima kasih untuk Slam. Seterusnya kita akan pergi ke kumpulan Exist pula. Alung, silakan pakai harapannya untuk konsert ini Alung. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak media yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Musa kerana menjadikannya satu kenyataan. Sebenarnya dah lama kami terfikir dan juga banyak dapat offer daripada organisasi yang sebelumnya, tapi tak menjadi kenyataan. So kali ini menjadi kenyataan. So saya rasa atas kesabaran dan juga doa daripada peminat semua benda ini berlaku. Dan sebelum ni kami pernah buat konsert collab dengan artis lain, ada juga yang dah request bila Exist dengan Slam. So jadi dah menjadi kenyataan, alhamdulillah. Semoga konsert kali ini berjalan dengan baik dan dapat sambutan yang baik, dan juga kita dapat enjoy dan menikmati persembahan konsert kepada Slam dan Exist nanti pada bulan Julai. Terima kasih. InsyaAllah, amin. Terima kasih Alung. Bagi tepukan untuk Ujang bersampai. Baik, seterusnya Izzat. Mungkin Abang, harapannya bagaimana untuk konsert ni Bang? Okey, dulu terima kasih kepada yang hadir pada hari ini dan penganjur kumpulan Slam dan Exist. Ajak insyaAllah sampai jam lagi. Saya sebenarnya harapan saya besar, dan saya rasa bukan saya saja yang teruja. Ramai peminat-peminat di luar sana yang teruja sebenarnya untuk konsert Exist Slam ni. Melalui feedback yang kami terima, melalui apa yang saya jumpa, ramai yang memang teruja konsert ni. Jadi saya rasa konsert ni insyaAllah pasti akan mendapat sambutan yang menarik dan pasti akan memberikan sesuatu kenangan yang terindah buat mereka. Mereka memang suka kan kadang-kadang daripada Exist dan Slam. Okey, itu saja insyaAllah. Selamat Raya. Terima kasih Abang Izzat. Seterusnya Abang Musa. Mungkin sedikit ucapan Abang Musa. Selamat Hari Raya kepada semua. Dan harapan saya tentang konsert ni, harapan saya setinggi juga. Lagu tu kita tak ada. So jadi benda ni memang satu yang saya idamkan. Dan benda ni juga dah lama dirancang, tapi dari satu
macam satu rancangan lain tak dapat direalisasikan dengan kali ini. So kali ini maknanya dia bukan sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Jadi hopefully peminat kat luar sana ambil peluang yang ada ini. Harap yang dapat kita realisasikan kali ini, inilah peluang kita akan hadir bersama dan kita jadi saksi hidup untuk konsert ini. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Abang seterusnya. Ini paling laku kelas ni Abang Ujang. Silakan ucapan Abang. Assalamualaikum. Berdiri juga. Okey, semua dah cakap dah, tapi yang saya harapkan boleh dapat pualan lah pada peminat yang datang, dan saya harapkan agar ramai boleh hadir untuk enjoy lagu-lagu nostalgia masa-masa lampau, untuk diorang kembali kita kita lebih kurang macam tu. Dan itu saja. Selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Abang Ujang. Sekali lagi tepuk tangan untuk Slam dan juga Exis. Baik, kita nak buka sesi soal jawab bersama dengan media. Tapi sebelum itu mungkin nak tanya kepada Abang Syah sendirilah. Encik Shah Nizam saya pilih Encik Shah Nizam lah selaku penganjur dan juga selaku kiranya pemain dalam Slam ni bang. Jadi bang, tak pening ke bang? Kiranya nak fikir pasal konsert, nak fikir pasal tiket lagi, nak fikir pasal macam-macam bang, daripada A sampai Z ni bang. Macam mana tu bang? Abang handle benda tu bang? Okey, sebenarnya saya jujurnya ada ni sebenarnya semuanya teamwork. Kita tak boleh buat seorang Betul. Walaupun kita tahu, walaupun kita ada ilmu apa, tapi sebenarnya kita tetap perlukan tim kita yang bagus. Jadi saya sangat terima kasih kepada Encik Musa yang bagi kepercayaan. Lepas tu kita ada tim kita punya production team apa semua yang membuat kerja dengan cekap, dan alhamdulillah setakat ni semuanya berjalan lancar. Selling tiket pun alhamdulillah bagus. Saya rasa dah lebih daripada separuh. Dah lebih daripada separuh tiket dijual, walaupun kita baru buat press conference hari ni. Alhamdulillah. Dan itu Wow, baru buat press conference hari ni separuh tiket dah dijual. Tepuk tangan untuk mereka guys. Okey, seterusnya saya nak buka peluang kepada rakan-rakan media kita yang mungkin nak bertanya soalan. Silakan. Ada ataupun sebenarnya one-to-one yang sahabat. Okey, dia tunjuk okey bagi dia. Okey, silakan puan. Assalamualaikum. Penganjur Malaysian Slam. Okey, saya ada beberapa soalan sebenarnya. Apabila melihatkan title tu, Our Journey, kita faham macam Exis sendiri kan, bukan sekadar ada Ezad, tetapi ada Muhammad dan juga Joey. Mungkin ramai orang tak tahu lah keterlibatan Joey sekejap di dalam Exis. So, adakah mereka ni akan dibawa bersama ke atas pentas ni ataupun tak ada? Soalan pertama saya. Soalan kedua, Syah makan keliling tak dia? Adakah Syah sendiri akan bermain dengan Exis sekali, sebab penglibatan awal Syah bersama Exis dulu pernah jadi dan sekarang bersama Slam. Adakah Syah sendiri akan bermain bersama Exis? Okey, dan soalan terakhir saya okey, kita faham Exis dan Slam ni pernah dinaikkan oleh seorang pihak bernama Abang Johan. Kita faham dari waktu yang sama sekarang ni Abang Johan diuji masalah kesihatan. Jadi saya rasa ada tak Slam dan juga Exis ada merancang untuk membuat satu segmen khas untuk Abang Johan sendiri, khususnya pada konsert yang saya rasa cukup sinonim dengan dua kumpulan ini untuk Abang Johan sendiri. Okey, terima kasih. Selain ini nanti saya nak one-to-one. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu kita pergi. Terus soalan pertama tu saya rasa yang sesuai jawab pihak Exis, tapi untuk general saya boleh jawab tu. Sebab pada saya tajuk dia Our Journey. Mungkin kita nak panggil semua tu patut dah nyanyi banyak lagu, agak terlalu banyak proses dia. Jadi kita Our Journey tu lebih kepada lagu punya perjalanan lagu tu macam mana daripada tahun awal sebenarnya. Exis sekarang dengan Izzat gitu kan.
Dan yang lain-lain tu Mamat mungkin tak tahu lagi, benda tu surprise, itu nak cerita dulu, mungkin ada mungkin tak ada. Jadi setakat itulah yang untuk soalan pertama tadi tu, ada nak tambah untuk soalan. Okey, untuk pengetahuan semua untuk kali ni kita tampil dengan Izzat, dan jika ada apa-apa kemungkinan kita akan bagi tahu lah. Tapi buat masa sekarang ni memang kami berlima yang dah confirm. Berenang tu kena tunggu exist lah macam ni. Baik, dan kedua, soalan kedua, bukan keliling tu tak ada kebetulan, sebab saya sebab jadi salah seorang daripada tim penganjur. Jadi dari segi saya takkan main dengan exist, maksudnya saya takkan main kalau ada segmen saya dengan exist, tak ada. Sebab dalam performance tu, perjalanan lagu tu, storyline dia semua dah ada benda tu. Sebab kita ada segmen-segmen yang kita akan main sama-sama, jadi benda tu saya rasa dah cukup compact lah. Sebab kalau kita nak buat benda-benda yang macam tu, nak apa ni, Australia saya nak main balik dengan exist, dia akan jadi 4 jam nanti show dia. Lepas tu lagi satu apa tadi tu? Soal Johan. Oh, okey. Yang tu sebenarnya macam tak tahu je awak saya sebenarnya benda tu dah discuss lah dengan Aziz pun saya dah discuss dengan Alok. InsyaAllah kita akan ada sesuatu untuk manager kami, dia pernah manage Aziz, manage saya dulu semua kita pernah bernaung dalam syarikat rakaman dia. InsyaAllah ada sesuatu. Jadi tak boleh cerita sekarang, nanti tak surprise. Baik, ya, itu sama-sama kita nantikan nanti 26 Julai di Megastar Arena KL. Mungkin ada yang masih nak bertanya soalan? Kita bagi tepukan untuk Ajay. Ya, itu dah Ajay. Macam tu tempat duduk pula Okey, kita bagi. Okey, Abang Ajay, mungkin sedikit ucapan Abang Ajay, harapannya untuk konsert kali ini. Ucapan selamat hari raya dulu pada semua yang hadir. Saya rasa gabungan ni memang gabungan yang luar biasa, ya. Sebab kita memang kenal tapi kita tak pernah lagi disatukan dalam satu pentas. So saya rasa peluang ni pada exist, dia ada satu penghormatan juga untuk kita dapat bersama-sama dalam satu pentas. Dan terlebih-lebih lagi Syah, kejap exist, kejap slap, kejap exist, kejap slap kan. Dia stereo So kali ni dia ke slap, tetapi dia masih lagi bersama kami juga dalam satu pentas. Terima kasih.